Macam nak hujan. Oh, lupa aku ada beli ni. Ni spring buffer daripada AMT. Beli jenis silikon ni. Function dia sebenarnya macam aku nak cuba tinggikan sikit untuk isteri aku bawa kereta ni kan. Nak cuba tinggikan sikit. Aku rasa ni cukup kot. Aku tak tahu. Kita try dulu. Aku tak pernah cuba pula benda ni. Ni recommendation daripada Gemini. Jom aku nak jack kereta. Punyalah bersembang tadi, tak rakam punya tu. Aku dah cabut tayar. Ini stabilizer bar, stabilizer link, stabilizer bar bush kat atas tu, lower arm tukar. Rasanya saiz 19. Saiz 19. One long boy. One long boy. Nampak korang? Ni sebab dia ada pin dia. Kecil mat. Ok, since aku tak jumpa, aku akan ketuk pakai hammer. Dia dah lembut lah. Yang tu penting. Banyak free play. Lepas tu nampak getah dia ada koyak. Kalau yang ni pun dah lembut. So on dui koyak. So masukkan lower arm baru. Aku beli dah Anshin. So sebagai comparison, pushing ni so dia ada bagikan senak baru. Ni dia ada protector dia lah. Ni kena cabut lah sebelum pasang. Ni keras. Kau macam ni. Ni londe. Ni keras. Okey, jom pasang. So ni saiz T30. Lepas tu dia saiz 14. HD hari ni dah hari kedua. Aku dah start pakai glove. Sebab korang tahu kan, bila buat kereta nanti hitam-hitam dekat tangan tu susah nak suci. So nanti kalau hitam-hitam susah aku nak belai isteri aku kan. Okay. So semalam aku start dekat sini. Aku buka ni apa. Aku start kat sini yang tie rod and link. Tie rod and link, stabilizer link. Dia punya start dengan nut tu dah jam. So aku beli ni kat DIY. Dapat bantu diorang semua cakap. Finally man. So good about that. Aku dah settlekan stabilizer bar bush, stabilizer link, dah tukar baru. Lepas tu dengan low arm sini lah. So settle lah sebelah sini. Aku kena buat sebelah sana pula. So just reminder, sebab bagi aku dah ni hari kedua.
Ini daripada saiz 14 pergi saiz 17. Dia akan up size sikit. Yang ni dua ni saiz 12. Bawah ni saiz 19. Tepi ni saiz 19. Castle nut ni daripada saiz 17 pergi 19. Castle nut yang ni nampak, alamak. Yang ni. Gelap, aku tak nampak sangat pun. So semua dah tukar. Pasang balik rim. Lepas aku boleh buat sebelah sana pula. So dah siap tukar sebelah sini juga. Sebelah situ aku dah siap. So sebenarnya aku tak tunjuk yang sebelah sana, aku lupa tadi. Aku nak pasang spring buffers. Spring buffer ni, kalau dekat spring ni kan, korang ambil yang tengah-tengah. Aku akan letak dia kat atas ni lah. Sekejap, bagi masa sekejap. So dia akan letak macam ni. Dia akan jadi macam ni. So dia ada groove dia. So spring akan masuk dalam tengah-tengah dia. So nanti aku ada beli depan dengan belakang. Tu ada lagi satu untuk belakang. So dah siap ni. Aku harapkan spring buffer ni untuk naikkan sikit aku punya ride height. Sebab terlalu rendah untuk semua ahli keluarga aku pakai lah. Kecuali aku lah. Aku dah biasa pakai kereta lowered. So tinggal turunkan, pasang tayar, top nut, semua settle. Oh, since accident aku tak tunjuk. Aku sebenarnya aku tak hantar bumper pergi repair. Aku just buat drift stitch macam ni. Lepas tu guna heat gun, keluarkan balik yang kemek. Macam tu je lah. Not perfect tapi sementara boleh lah pakai. So lepas pasang spring buffer, tengok aku dah jadi ada 2 jari. Dulu 1 jari kan, dengan 2 jari dah. So selamat sikit untuk family aku pakai, isteri aku pakai. Next belakang. Belakang akan naik sikit juga. So aku beli size C dengan D. Size D aku akan letak belakang. Sebab belakang bagi aku dah tinggi, tapi just tinggikan lagi sikit cukup aku. Sebab tu aku pakai ni. Aku dapat idea untuk beli spring buffer ni daripada AI. Encik Mina yang bagi tahu aku. So jack, cabut tayar, pasang, turun balik. Macam tu lah. Okay, so dah siap dah. Sekarang 2 jari lebih kurang. Kotor lah, lama tak cuci. Sini pun 2 jari lebih kurang. So dia ada naik sikit. Kau boleh rasa sebenarnya dia ada tinggi sikit belah depan ni. So sampai situ lah video aku hari ni. Dah tak ada rasa goyang, dah tak ada rasa longgar. Suspension rasa ketat dah balik. So tinggal sekarang ni, tinggal tayar je kena tukar, dah start haus lah. Dah berapa tahun dah tayar ni. So apa lagi nak buat ni kereta ni? Tayar. So aku fikir pasal bumper, tapi nanti lah, bukan sekarang. Lebah. Apa tadi aku nak cakap? Tayar. Lepas tu bumper. Aku rasa boleh hantar pergi cat balik, maybe mungkin. Tak payah nak pergi tukar baru. And headlight ni dia ada lari sikit, nampak ada gap ni kan. Dia sebenarnya dia punya bracket dia patah. Aku ada cara untuk repair, tapi bukan untuk video ni lah. Lain kali aku baru buat. Nampak sini dia flush. Okay. So sampai situ je lah video aku hari ni. Harap dapat bantu korang. Jangan lupa nak like, comment, subscribe. Jumpa korang next time. Bye.